A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di bab kesempatan uro yang berbahagianya, tuan akan membahas sebuah hukum yang dipatuakan oleh si Farhan terhadap hukum temala. Ya, ban hai dungku. Karena si Farhan tersebutkan di peterbit sebuah fatwa yang baru yang mana dikenalah si Farhan bahawa pecina buta tersebut itu adalah laknat bagi Allah dan laknat bagi Rasul diperah. Berarti si Farhan tersebut tidak faham puannya adalah pecina buta tersebut koimai. Kak. Yang kedua, dipegang oleh si Farhan. Apabila katanya tak taluk inong, taluk le dipegang oleh si Farhan. Langsung sekaligus dipegang taluk le, maka tersebut hal tersebut dikenalah si Farhan itu jatuh taluk sah dipegang. Nyan itibak ulama dipegang, sepakat ulama dipegang lebui palihnya. Tu pikiran kali Farhan. Nam pikiran mungkin nyamak natif ikah. Tika pegah bui-bui laju. Koima tu. Supaya bet terjadi fitnah, hai tunggu, tak dengar video bui yang nilai. Bet entu bet pegah lum pegah mentang tentang apa yang kena si Farhannya. Yang cina dengar video ji. Talak terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Ada 3, bukan terbagi menjadi 3. Ada 3. Talak yang pertama dan kedua itu masih dinamakan talak raj'i. Kenapa dinamakan raj'i? Raj'i itu artinya kembali. Artinya dia bisa kembali lagi kalau masa iddah istrinya belum habis tanpa buat akad baru. Itu namanya talak raj'i. Tapi kalau sudah talak 3, dia tidak bisa lagi kembali kepada istrinya kecuali mantan istrinya itu telah menikah dengan lelaki lain, kemudian pisah, kemudian mau kembali lagi dengan dia. Tapi nggak boleh buat cina buta, nikah cina buta, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya talak. Dan talak dikatakan 2 kali apabila telah terselangi antara talak pertama dan kedua jeda waktu dan mereka telah kembali. Sehingga 100 kali kalimat talak dalam sebuah majelis itu masih dihitung sekali. Kamu saya talak, talak 3 tetap 1. Walaupun talak 1000 kali talak tetap 1. Karena di satu majelis. Atau bahkan berbeda majelis tetapi belum ada waktu mereka kembali. Jelas ya? Misalkan dia di rumah, kamu saya talak, keluar lagi. Sampai ke warung kopi, ada yang mana-mana sini lagi. Telepon, saya talak kamu, talak 2. Ada yang mana tanggung, ada iblis, ada jin, ada syaitan dari kalangan manusia tadi ngopi bareng sama dia. Ya. Tambah lagi, kamu saya talak 3, tetap 1. Jelas? Kenapa? Karena belum ada waktu kembali. Kapan dihitung 2? Setelah yang pertama mereka baikan lagi. Kemudian terjadi talak lagi, maka dihitung 2. Jelas? Baik lagi, kacau, ribut lagi. Talak, ribut lagi, baik lagi, talak lagi. Udah talak 3. Jelas? Ya, udah talak 3. Ini yang perlu diketahui dan ini pendapat yang rajih dari kalangan para ulama dalam pembahasan talak ini. Wahai Farhan gelegong hai, maksud daripada adalah pecina butanya hai Farhan. Ka Farhan nyan sama ji lelah tak perkahwin, iaitu nganggap lain nyan makna ji pecina buta. Ka mitukah nak nai nong. Ka kata lihat le nong ka. Ka nyan ka baru boleh kau wabak inongkah yang hibuinya hai Farhan nyan inongkah payah perkahwin nganggap lain nyan kepenan dengan pecina buta hai pengote bek bangai bek kapegah haju pecina buta lanat Allah lanat Rasul hana umpamkah pecina buta nyan takah babah haju ka nyan makna daripada perkahwin nganggap lain ile ngagam lain yang dilijite agam lain yang berujuk wa batanya nyan kepenan liji adalah pecina buta hai bangat nan pecina buta maktut amal ke kahci beka pegah pecina buta lah nak pergi bancip nyokan lagi ampunan
Bermaktuddkah kepegah yang kau punya buta? Jika pegah bunga tanpa biji kubui ke koima ke. Kakak pelahir lekong kalau kakak pelahir ma ke. Orang jadah pali. Oh ma. Yang kedua kepegah hikah hai Farhan tentang adalah hukum tali alai. Kau bahkan kepegah hikah ittifaq ulama. Hukum talak alai kapagah apabila seorang laki-laki, seorang suami menalak isterinya talak 3 ku talak alai. Nyan kan? Yang kapagah lekah adalah nyan ruk talak ta. Kayo. Yang bahkan kapagah ikah ittifaq ulama. Nya ulama apa yang begah? Nya kuploh sabah-sabah Farhan bek pangai tinggi. Di dalam kitab Imam Malik iaitu kitab Madhab Imam Malik inang kepegah hai Farhan. Kupegah nanang kitab ji bakal hai Farhan nang kitabnya. Nang kitabnya adalah Al-Muwatta. Karangan iaitu Imam Malik hai Farhan. Kepegah inan hai Farhan dalam sebuah hadis dalam kitab nan hai Farhan 20 makna mentau. Ka telah sampai kepada aku gekun dalam kitabnya. Ka telah sampai kepada aku bahawa Ali bin Abi Talib berfatwa tentang seorang laki-laki berkata kepada isterinya, engkau haram bagiku. Engkau haram di atasku ke seorang laki-laki tersebut. Maka itu merupakan adalah talak alai. Padahal dalam hal tersebut hai Farhan, semuanya takalan secara ikun kaharam di atas helun hai Farhan. Nyan adalah ucapan talak secara kinayah. Yakin bahawa haram di atasku. Walaupun secara menan gekun dalam kitab Imam Malik hai Farhan dalam kitab Al-Muwatta nyan rut ke talak alai. Ka Farhan nyan rut ke dalam talak alai. Nyan dalam kitab Al-Muwatta menan engkau haram di atasku. Gekun dalam Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bahawa nyan rut talak alai hai Farhan. Nyan dalam kitab Imam Malik hai Farhan. Yang kedua cenekalan dalam kitab Imam Malik hai Farhan. Bek bangai lagi pui hana 4 kantu kah koima tu. Nekalan dalam kitab Al-Muqaddimah jilid 2 halaman 76. Kah Farhan? Cenekalan Cik Inan bahawa dalam kitab Al-Muqaddimah jilid 2 hai Farhan. Cenekalan. Bapai. Kak, dipegah inan. Begitu juga hai Farhan. Apa yang begitu juga? Imam Malik tidak boleh mentalak isterinya dengan talak 3 sekaligus. Namun, ingat, gekun dalam kitabnya Imam Malik menegaskan tidak boleh seorang laki-laki menalak isterinya itu dengan talak 3 sekaligus. Namun, namun Farhan baik bangai. Apabila seorang laki-laki tersebut menalak dengan lapai ku talak lek kahainau yang gekun dalam ikun dalam kitab iaitu Al-Muqaddimah yang adalah tetap jatuh talak lek. Keempat Farhan, tetap jatuh kepada talak lek hai Farhan. Baik apa pun pogek bui kabaran hai. Dosa go mesti awam dina nak go. Ka Farhan yang tetap jatuh kepada talak lek. Yang dalam kitab karangan Imam Malik. Ka Farhan. Gekun lam hai Farhan. Di dalam karangan iaitu Imam Syafi'i. Ka. Gekun dalam kitab Imam Syafi'i hai Farhan. Di dalam kitab Al-Um dalam kitab Al-Um jilid 7 halaman 128 hai Farhan. Tak buka kitab Al-Um halaman 128. Kaparat. Sesuai dengan firman Allah di dalam kitab hal tersebut, talak itu terbagi 2. Talak itu 2 kali kepegah.
setelah itu boleh rujuk lagi secara baik atau menceraikan dengan secara baik. Pada ayat iaitu 220 Allah berfirman, lalu jika suami mentalak sesudah cerai kedua kali, maka tidak bolehlah seorang suami tersebut kepada inongnya kecuali inongnya ka dia mengkahwin dengan orang lain. Taplah makna daripada dalam kitab hal tersebut bahawa Imam Syafi'i menfatwakan bahawa jelas-jelas ayat tersebut menunjukkan iaitu apabila seorang laki-laki tersebut menalak isterinya dengan talak tetap dia jatuh kepada talak 3. Kedua buah mazhab kuprah parahan sama sepakat awaknya bila gelapai dengan talak tetap rut talak nyangkah pak kapegah nyan bahawa nyan harut talak ta koima ke kaparahan bui. Bahkan wahai parahan gelanta, dalam kitab Iyanatul Talibin juga jelas-jelas dikepegah tentang iaitu lafaz talak. Kalau seorang suami berkata kepada isterinya, saya menceraikan engkau, dan dia meniatkan dengan bilangan 1 atau 2, long kucerekah, tapi diniat dalam hati adalah 1 atau 2, nyan hai parhan, maka jatuhlah talak dia itu maka jatuhlah talak dia itu 2 atau 3. Maka oleh karena itu fatwa imam itu baik lafaz lafaz kinayah ataupun dengan lafaz syarah, kalau diniatkan berapa bilangannya, jatuhlah talak itu sesuai apa yang dibilangnya. Maksudnya apa? Dengan lafaz syarah ataupun lafaz kinayah, bila diniat itu adalah paduk geniat, mesti adalah geniat 2, rot 2. Geniat tetap rot hai para. Nak sah nak payah pegah balik jika rot. Jadi pad hukum ka pegah leka bahawa talak bila talak inongnya talak rot tak pak hukum. Pak mazhab yang ka pegahnya, jika pegah pakai pak mazhab parhan. Baik kau pegah-pegah buiju kaparan. Okey, tapi Allah tak bodoh di dalam mazhab Imam Hanbali. Bampu bah mazhab ku pelah wanya. Baik kau pegah ikah memandu ulama tepakat. Bampu bah mazhab ku pelah. Di dalam iaitu mazhab Imam Hanbali, talak 3 sekaligus juga jatuh iaitu talak kaparan. Juga jatuh kepada talak hal tersebut karangan iaitu kitab Al-Kafi. Al-Kafi sebuah kitab fikih mazhab Hambali karangan iaitu Qadamah. Kiban dalam jilid 2 hai Farhan halaman 800 hai Farhan. Cina kanon hai Farhan dalam jilid 2 halaman 800 Inan kepegah meno hai Farhan. Cina dengar begot. Nah beda pendapat bacut tadi tapi mupum je sama hai Farhan. Cina kalau engkau tertalak 3, jatuhlah talak 3 di kunina. Walaupun watega talaknya hai Farhan geniat dia dah niat 1. Dalam mazhab Imam Malik ingat. Walaupun dia itu niatnya 1 padahal gelafai dekah ku talak niat dalam hati telah niat 1. Yang gekun dalam kitab hal tersebut itu juga jatuh kepada talak 3. Jadi pat hukum kapegah leka bahawa jut adalah rut kepada talak atas apa hukum? Apa hukum Farhan? Padahal hai Farhan leh tapdah kupdah bampar buah mazhab disokong dalam hai Farhan dengan ayat Allah. Jina jika bantah 3 ayat Allah mengaitak gelantirakah? Fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'da hatta tankiha zaujaha ghairahu biqul Allah Taala. Jika dia mentalak isterinya talak dalam kurung talak maka tidak halal baginya setelah itu sampai dia menikah dengan laki-laki lain.
Inam pembuat tak ada le. Bila seorang lelaki puak ke tak ada le lantung, secara sekaligus tidak boleh war lagi. Jadi tetap dia itu rut kepada tali le. Kampat Farhan. Farhan kampat. Nyan ban hai Farhan gelan dua. Baik kau pegah bui-bui han empatkan tu kan Farhan. Sedangkan pendapatkah nyan hai Farhan tentang kapegah bahawa tak le nyan ruksa hai Farhan yang pendapat iaitu Syiah Zaidiyah. Di dalam pendapat yang masyhur dan satu riwayat serta yang bermadhab iaitu madhab Zahariyah. Nyan tungku madhab lain. Tapi menyo dalam perbah madhab kepegah hai tungku Bamandung nyan sepakat para alim ulama bila getaluk le tetap ruk le. Menyegukan dalam kitab itu Imam Hambali sekalipun dia itu meniatkan dalam hati dia itu niat satu tetap ruk le. Nyan ban hai Farhan gelan dua. Nyan hai Farhan payah kita mikir-mikir hai Farhan. Baik kepegah bubu itu goju. Banyak bengih rimu lah indah hai Farhan. Baik tinggi-tinggi nampakkan tu kah. Lagi bui antam payah bu. Asal kahah. Tanya boleh hai Farhan. Tak pergi sabah hukumnya. Tak kalah nilai bukti-bukti. Tak buat kitab yang lagi. Gabut. Baik buku kau baca. Nyo buku nama SD cut yang kau baca terjemahnya. Buku ya lagi nyobuh yang hana mana tabuh mana gerok baik kali terjemah anak mepi juga kita aku pegah hai Farhan menyo model terjemah sambil kutu je ku baca. Nampak Farhan sambil kutu juga. Terjemah model-model kah ci menyo tanya agam. Menyo tanya agam hai Farhan gelan tu baca kitab kuning. Beragam menyokan Panglima Azhan on the way pegana udah put on one to one ikun ya ikun Panglima Azhan ya nanti kena lembeng rupa nanti pokoknya lembeng ke nanti itu best yang pokoknya itu best ya mudah-mudahan yang bermumpum hai Farhan masalah hukum termalu baik dia ke Sabah terus tak pun tinagap menyoboh tak pun tinagap hai Farhan nyan dosa katanya Tuhan Farhan yang doa pegah hai Farhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.